Bercakap pasal pinjaman wang Malaysia, sama ada resiko ataupun tidak. Yang resikonya apabila mereka pegang kad bank tu. Apabila kita bagi gambar yang simple kita, gambar IC kita, dan mereka boleh jual kita punya PDPA ni kepada pihak ketiga, iaitu Along. Ada yang kita terima kes pinjaman wang Malaysia ni, customer ni tak bayar 3 bulan, tiba-tiba dia melihat transaction duit email tu masuk. Email kan, kalau kita dah aktif bank online kan, apabila duit tu transfer, duit tu keluar kan akan hantar email kan. Bila hantar email tu, dia nampak lah transaction tu, duit masuk. Rupa-rupanya akaun bank dia menjadi satu keldai akaun. So bila dah jadi satu keldai akaun, dah ada satu laporan polis, tiba-tiba si mangsa ini duduk rumah tengah malam tu dengan keadaan dengan tenang, suami isteri diketuk pintu, yang datang adalah iaitu polis lah, kerana ada satu laporan polis yang dibuat, amount yang terlalu tinggi, dah kena scam. Nampak? Itu yang Tuan AJ kata, kalau pinjaman wang Malaysia itu dah minta kad bank saja, kau boleh batalkan secara immediately. Kau call bank esok, kau minta pihak bank buat batalkan secara terus, dan kau terus berbincang dengan pinjaman wang Malaysia, bayar melalui akaun syarikat mereka. Kalau kau kenal syarikat itu, pinjam tepat, pinjam senang, kau bayar dekat akaun pinjam tepat ataupun pinjam senang. Bukan kau bayar atas akaun kau, atas akaun yang lain. Kalau kau terjebak perkara ini, nasihat saya, kau tak boleh nak berbincang dengan pinjaman wang Malaysia kerana takut. Nasihat saya, you all boleh datang buat aduan dengan saya, dan insyaAllah saya akan bantu. PWRN bukan tentang jadi penyelamat. Kami cuma percaya setiap orang layak diberi peluang kedua.